PM Anwar jelaskan buah oren dan apple dikecualikan SST. Fahmi Fadzil beri jaminan usaha bantras kerana birokrasi akan diperluaskan. Ahmad Zahid beri kuasa sepenuhnya kepada MKT buat keputusan berhubung usul terima kembali Hishamuddin Hussein. Menteri Sumber Manusia sedia berdepan saman YDP PAS Sungai Buloh. PKR dakwa ada usaha cuba menghasut ahli di peringkat cabang. Dan Menteri Pengangkutan tegaskan pemilik mesti bertanggungjawab atas saman kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan memberikan pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap buah-buahan import tertentu termasuk apple dan oren susulan maklum balas orang ramai berhubung harga buah tempatan dan import. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun kerajaan mahu menggalakkan rakyat mengutamakan buah-buahan tempatan seperti jambu, rambutan dan durian, langkah pengecualian cukai ke atas dua buah import utama itu dibuat bagi memastikan golongan berpendapatan rendah masih mampu mendapat pilihan makanan sihat. Katanya, walaupun ada sedikit cukai untuk import buah-buahan lain, kerajaan memberi pengecualian untuk apple dan oren. Perdana Menteri berkata, keutamaan tetap diberikan kepada buah-buahan tempatan yang kaya dengan khasiat dan mudah diperoleh mengikut musim. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memberi jaminan usaha membantras kerenah birokrasi akan diperluas ke seluruh agensi dan badan berkanun di bawahnya. Katanya, reformasi terhadap proses dalaman sudah menunjukkan hasil positif di beberapa agensi termasuk Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS dan Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara PUSPAL. Pihaknya telah berjaya mengurangkan tempoh memproses beberapa permohonan termasuk skrip bagi syarikat antarabangsa dari 30 hari ke 7 hari. Beliau berkata, manakala PUSPAL turut menunjukkan kemajuan ketara antaranya melalui pelancaran garis panduan PUSPAL GPP 6.0 pada April lalu. Fahmi mengulas kenyataan Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar, Kementerian Komunikasi antara tiga kementerian berjaya melaksanakan reformasi kerenah birokrasi dan diberikan sijil khas penghargaan atas kejayaan itu. Mengulas lanjut, Fahmi berkata, ketika ini pihaknya sedang meneliti permohonan lesen dikemukakan bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Kuasa diberikan sepenuhnya kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO untuk membuat keputusan berhubung usul menerima kembali Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein. Presidennya Ahmad Zahid Hamidi berkata, itu kerana tiada sebarang rayuan atau permohonan maaf daripada bekas naib Presiden UMNO itu selepas digantung pada Januari 2023. Malah pihaknya akan menunggu usul dibawa Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi untuk dibincangkan dalam Biro Politik. Beliau mengulas usul UMNO Sembrong supaya kepimpinan parti menarik semula penggantungan keahlian 6 tahun bekas ketua bahagiannya. Ahmad Zahid turut menegaskan MKT UMNO tidak akan menggantung ahli tanpa bukti kukuh atau laporan diterima merujuk 3 kes melibatkan pemimpin itu yang menyebabkan tindakan penggantungan diambil. UMNO menggantung keahlian Hishamuddin selama 6 tahun pada Januari 2023. Media memetik surat penggantungan itu melaporkan beliau digantung kerana tindakan melanggar pasal 20.9 Perlembagaan Parti tanpa butiran lanjut. Kalau kerana mempertahankan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan martabat ATM, maka saya mahu disaman pemimpin PAS itu. Saya bersedia. Itu yang ditegaskan Timbalan Setiausaha Agong DAP Stephen Sim bahawa beliau sedia berdepan saman daripada Yang di-Pertua PAS Sungai Buloh, Zaharuddin Muhammad berkait isu hantaran kontroversi gambar Lieutenant General China pertama. Difahamkan, Sim tidak akan berganjak daripada berdepan pemimpin PAS terbabit
yang didakwanya bersifat perkauman, rasis dan menghina para jurid negara. Katanya di laman Facebook, apalah sangat perjuangan kecilnya jika dibandingkan dengan nilai perpaduan masyarakat Malaysia dan pengorbanan serta maruah anggota ATM. Ahli Parlimen Bukit Mertajam itu turut menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan undang-undang yang tegas terhadap Zaharuddin. Dalam kenyataan pagi ini, Zaharuddin berkata, beliau akan menyaman sebuah laman sesawang dan mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap SIM jika ada ruang kerana didakwa telah memutar belit hantarannya di media sosial. Setiausaha Agong PKR Fuziah Saleh mendakwa terdapat usaha pihak tertentu cuba menimbulkan masalah kepada parti berkenaan dengan menghasut ahli-ahlinya. Bercakap kepada Malaysia Kini, keadaan itu ditujukan kepada ahli di peringkat cabang ekoran rasa tidak puas hati mereka terhadap keputusan pemilihan yang berlangsung baru-baru ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasara Hidup berkata demikian ketika diminta mengulas aduan beberapa cabang yang dilanda fenomena badan tanpa kepala semasa pemilihan di peringkat pertengahan April lalu. Ia dianggap menjadi permulaan kepada rasa tidak puas hati sesetengah kumpulan dalam PKR dengan sebahagian daripada mereka mendakwa wujud unsur meragukan semasa pemilihan berlangsung. Bagaimanapun, PKR menafikan dakwaan berkenaan. Ditanya lebih lanjut, Fuziah bagaimanapun tidak menjelaskan siapa pihak yang didakwanya menghasut ahli di peringkat cabang itu. Semalam, seramai 19 ahli jawatan kuasa PKR cabang Kulim, Bandar Baharu mengemukakan surat aduan kepada ibu pejabat parti bagi menyatakan pendirian mereka tidak lagi percaya kepada ketuanya, Yeow Keng Chuan. Saman itu tetap saman. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook menegaskan pemilik mesti bertanggungjawab atas saman dikenakan terhadap kenderaan mereka. Menerusi laporan FMT, kenyataan itu menyusul dakwaan KDEB Waste Management Sendirian Berhad, tindakan pemandu lori menyembunyikan saman dikeluarkan terhadap mereka menjadi punca syarikat itu menanggung 22,017 saman aktif seperti didedahkan Anthony semalam. Katanya, maka itu urusan dalaman mereka bagaimana mahu mengurus pemandu. Semalam, pengarah urusan KDEB, Ramli Tahir berkata, pihaknya mempunyai hampir 1,500 lori didaftarkan atas nama syarikat itu namun dikendalikan subkontraktor di seluruh Selangor. Mengulas dakwaan pihak berkuasa lambat bertindak sehingga mengakibatkan banyak saman tertunggak, Anthony berkata beliau sudah mengarahkan JPJ lebih agresif dalam aspek pemantauan berkaitan isu berkenaan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.